Hai, saya Saisab. Saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada my wife. Okay, so sebenarnya hari jadi dia hari ni, I want to use this day to appreciate her for being a good wife, for being a good partner, dan supporter, fan, semua dia lah. Saya nak cerita satu kenangan yang terbaru. Dia waktu saya rugi hari tu, Hero Teladan, time tu flop gila. Dan saya start balik projek baru saya kan. Dia lah orang pertama yang akan tengok video. Dia akan bagi review. Dia akan WhatsApp saya, video you bagus dia. Abang tak, saya appreciate benda tu. Mungkin untuk korang tak rasa benda tu pasal mana pun kan, but sebab benda tu relate dengan saya. Saya tahu berapa susah bila jatuh Hero Teladan hari tu. Lepas tu bila nak buat balik dulu 3 bulan lepas, bila saya nak start balik YouTube saya tu, wah susah gila. View YouTube saya jatuh sampai ke 50,000 time tu. So sekarang ni Alhamdulillah dah recover sampai 500,000, 700,000 Alhamdulillah. Tak lama lagi insyaAllah 1 juta. But the main point is, Lisa Nosra is someone yang saya rasa sangat bagus, baik hati, senang kesian kat orang. Dan itulah, saya tak tahu lah, saya susah nak bercakap formal, but I appreciate you, my Mrs. Cili Padi. Saya panggil dia Cili Padi. Alright, so terima kasih to being a good wife and for soon to become a good mommy. Okay, saya nak bocorkan satu rahsia pasal dia. Kau nampak dia kat social media macam lembut-lembut, macam mommy girl macam tu kan? Salah. Sebenarnya dia bukan macam tu. Dia stronger lah. Dia stronger. Kadang-kadang saya pun boleh macam mood off, rasa macam aduh, kenapa aku buat benda ni tak jadi-jadi. But dia lah supporter kat belakang. Dulu you start pun macam tu. You kena continue je. You kena consistent. Faham tak? I appreciate that. So terima kasih Lisa Nosra. Love you.